Isi men, yang seorang nak ke kanan, yang seorang nak ke kiri. Tak apalah, biar saya dahulu yang melaluinya pun. Alah, tak ada ruang pun abang Saga weh. Yang ini kenapa ke kanan sangat Encik Prive? Encik Prive Kuning, kenapa ke kanan sangat? Aduh, gapat. Tapi memang kalis sejuk lah jaket ni. Dah sah-sah lah jaket tak? Kalau tak kalis sejuk, bukanlah jaket namanya. Tapi nice, harga pun berpatutan. Boleh lah 200 lebih. Kalau ikutkan nak dapatkan jaket-jaket yang kopi-kopi ori tu kan, jaket-jaket yang Acah Alpine Star, Acah Tai Chi, 100 lebih boleh dapat. Dia ada padding tak? Tapi tak apalah, kita beli brand China je lah. Kualiti pun bukan tak hello. Pilihan saiz pun banyak. Tambah-tambah untuk orang-orang yang berbadan besar macam aku ni, berat semakin hari semakin menaik. Tapi itulah cerita di sebalik jaket ni. Aku beli dekat Serdang Motorcycle. Niat di hati tu masa pergi Serdang Motorcycle tu, aku nak test helmet nak sebir-sebir, nak sarung-sarung kan, tengok saiz apa yang sesuai untuk aku pakai. Belum nak beli lagi pun. Tapi itulah, aku kalau masuk kedai-kedai yang macam gitu kan, yang jual riding gear, accessories apa semua ni, aku tak pernah lagi keluar dengan selamat. Keluar mesti ada beli something. Yang helmet tu gagah lah nak tahan kan. Sudahnya ambil jugalah, sebab jaket aku tu pun disendat lah dekat bahagian perut. Maklum lah, bila dah ada masalah mengandung tanpa isteri, susah sikit nak jangka pembesaran perut sendiri ni. Dia unexpectable, unexpected, unpredictable. Baru betul ayat dia. Ataupun kalau dalam bahasa Melayu campur-campurnya, unsangkerable. Okay guys, so ini antara barang-barang yang aku selalu guna dalam aku punya video. So kalau kata korang berminat untuk beli, korang klik aja dekat beg kuning tu. Okay?